Selamat datang ke lawatan 360 bilik server ini. Dalam video ini, kami akan membimbing anda melalui komponen utama dalam bilik server dengan fokus pada kedudukan peranti dan peralatan rangkaian. Video ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang cara bilik server berfungsi dan diuruskan. Pertama, mari kita lihat rak server. Rak-rak ini penting untuk menyusun dan melindungi peranti kritikal seperti server, router dan switch. Perhatikan bagaimana rak-rak ini diletakkan untuk membolehkan aliran udara yang optimum. Pengudaraan yang baik menghalang server daripada terlalu panas yang amat penting untuk kestabilan rangkaian. Seterusnya, kita lihat pada pengagihan kuasa dan penyejukan. Bilik server memerlukan bekalan kuasa yang stabil untuk mengelakkan kehilangan data dan gangguan. Di sini, anda akan melihat sistem UPS yang membekalkan kuasa sandaran sekiranya berlaku gangguan elektrik. Seterusnya, kita lihat pengurusan kabel yang sering diabaikan tetapi sangat penting. Kabel yang diuruskan dengan baik memudahkan penyelesaian masalah dan mengurangkan risiko sambungan yang tercabut secara tidak sengaja. Di sini, kabel disusun melalui tray kabel khas menjadikannya kemas dan teratur. Seterusnya, kita lihat peranti rangkaian. Di sini anda akan melihat router, switch dan firewall yang merupakan tulang belakang mana-mana bilik server. Peranti-peranti ini mengawal trafik data dan memastikan semua sistem yang disambungkan dapat berkomunikasi dengan berkesan. Keselamatan adalah aspek penting dalam bilik server. Anda akan melihat sistem kawalan akses seperti pembaca kad dan kamera pengawasan atau CCTV untuk memantau bilik pada setiap masa. Keselamatan fizikal seperti kunci pada rak server memastikan hanya kaki tangan yang dibenarkan dapat mengakses peralatan sensitif. Akhir sekali, setiap bilik server mempunyai kawasan pemantauan dan penyelenggaraan di mana pentadbir boleh memantau prestasi rangkaian secara masa nyata. Kawasan ini dilengkapi dengan skrin untuk memantau aktiviti server, trafik rangkaian dan amaran keselamatan. Ini mengakhiri lawatan 360 kita dalam bilik server profesional. Dari penempatan peranti yang strategik hingga pengurusan kabel dan keselamatan, setiap komponen memainkan peranan penting dalam mengekalkan rangkaian komputer yang boleh dipercayai. Jika anda sedang belajar untuk mendapatkan sijil dalam bidang IT atau rangkaian, memahami asas ini adalah kunci. Untuk panduan yang lebih mendalam, pastikan anda melanggan dan terokai tutorial kami yang lain.